Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan satu kluster tuberkulosis atau TB di Kota Tinggi pada 25 Januari lepas dengan sebanyak 33 kes positif dikesan hasil saringan ke atas 804 kontak rapat setakat 4 Februari. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pasukan KKM kini berada di lapangan dan sedang mengambil tindakan agresif bagi membendung penularan wabak berkenaan. Katanya, kesemua pesakit yang dikesan positif telah menerima rawatan dan sedang dipantau rapi oleh pihak KKM. Dr. Zulkifli berkata, satu kematian dilaporkan dalam kluster berkenaan namun mengesahkan bukan disebabkan oleh jangkitan TB. Beliau berkata KKM kini berada dalam kesiapsiagaan tinggi dengan tindakan pengesanan kes secara aktif atau active case detection akan diteruskan bagi memastikan keselamatan komuniti setempat. Katanya penduduk sekitar yang mengalami simptom seperti batuk berpanjangan, demam atau berpeluh pada waktu malam diminta supaya segera menjalani saringan kesihatan dan tidak menunggu sehingga keadaan menjadi lebih serius. Beliau berkata, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu yang boleh mencetuskan panik. Penyakit TB turut dikenali sebagai batuk kering merupakan penyakit berjangkit yang berpunca daripada Mycobacterium tuberculosis yang merebak melalui udara kepada kontak rapat yang berdekatan. Gejala penyakit TB termasuk batuk berpanjangan, hilang berat badan yang ketara, hilang selera makan, berpeluh pada waktu malam dan